Jika anda ada wang tunai sekitar RM20,000, emas fizikal yang bagaimana patut anda ambil? Sebelum anda membuat keputusan untuk dapatkan emas fizikal, anda perlu kenal pasti apa tujuan simpanan RM20,000 ini. Jika anda ingin jadikan simpanan ini untuk anda maksimumkan keuntungan simpanan, 10 dinar yang berharga sekitar RM19,000 adalah pilihan yang lebih baik kerana kadar spread yang lebih rendah dan kos kul premium lebih murah berbanding 10 keping 1 dinar. Tetapi jika tujuan simpanan anda contohnya untuk persaraan, yang mana duit simpanan ini akan digunakan sikit-sikit, saya sarankan anda untuk dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil. Anda boleh dapatkan 4 keping gold bar 10 gram ataupun 8 keping gold bar 5 gram. Sebab kebiasaannya, tempoh persaraan sekitar 20 tahun dan anda boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.